Asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi yang bertuah hari ini dengan suasana yang sejuk. Hari ini paling sejuk. Kita berada dalam halaqah ilmu untuk dia pasal betas dah. Technician pun kerja sabotaj ni. Ya. Technician ni kacau. Jadi ubah apa? Ada dah. Ya. Pulangkah. Tak kenapa tak nak duduk nak tanya depan nak kuih kita tengok panel. Bukan, tak lagi. Soalan tersasar tak lagi panel nak kuih. Jadi syarat. Baik. Alhamdulillah, hari ini kita masih lagi diberi ruang untuk untuk meneruskan lupa. Baik. Alhamdulillah, kita pada pagi ini telah dianugerahkan Allah masih lagi berada di bawah bumbung Dewan Al-Marbawi ini. Saya tengok anda semua semangat selawat. Jadi sempena dengan majlis kita meraihkan sambutan Isra dan Mi'raj. Jadi kita datangkan khas dua ahli panel yang hebat, yaitu Sahibul Samahah Ustaz Suhairi. Dipersilakan untuk naik atas pentas. Dan seterusnya panel kita yang kedua, Ustaz Ahmad Zaini. Bukan Ustaz tu. Baik. Tiga-tiga calon yang ada di atas ni, agak kamu nak pilih siapa? Hai, anda pilih tak jadi, kami dua nak duduk tahu mana? Tak apa. Jadi, baik. Di waktu-waktu kecemasan bagi saya, pengen nak jadi moderator hari tercapai lah. Hajat 30 tahun dulu, tinggal lagi 18 kali gaji, pension tak ada lah nak jadi famous. Jadi hari ni kita buat bagi jadi famous. Tapi kenapa puji pula? Jadi kita ada dua ahli panel yang hebat. Sekali lagi akan memberi kupasan, penjelasan kepada kita semua. Harap anda tolong cakna, dengar baik-baik apa yang dikatakan Isra dan Mi'raj.
Ha? Sebelum tu saya nak saya tengok Ustaz Suhaili pegang tembok lah. Lepas tu tutup kipas lah, Ustaz Suhaili sejuk. Dapat kita beri dia hilang sejuk dulu. Sebab bila cikgu Pat minta saya jadi ni model ni, saya kata saya pegang lutut Ustaz daripada dia bagi lantik tu sampai hari ni. Saya fikir apa saya nak tanya ahli panel, sebab saya ni insan yang kerdil sahaja. Tapi cubalah dekat yang kemampuan kita. Dah nampak kat skrin tak? Kalau anda bersembang, anda tak akan mendengar. Sekali lagi ada hadiah kan? Tu nampak hadiah banyak-banyak. Siapa nak hadiah, tolong dengar baik-baik. Sekali lagi saya akan tanya soalan, atau ahli panel akan kemukakan soalan. Nak tak? Nak? Pasang telinga elok-elok. Jangan bercakap. Nak faham ni sekali lagi. Jadi antara tujuan kita buat majlis hari ini adalah untuk memperingati peristiwa-peristiwa sejarah di dalam Islam. Dan Isra' Mi'raj adalah satu peristiwa yang besar telah terjadi di dalam agama kita. Apa dia peristiwa yang paling besar sekali yang anda nak tahu dalam Isra' dan Mi'raj ni? Tahu tak? Bila mulanya Isra' dan Mi'raj ni? Di mana tempatnya berlaku? Siapa yang tahu? Apa dia? Baik, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini bermula pada 27 Rejab. Ini bulan apa dah? Syaban. Lepas Syaban 3. Lepas Syaban Ramadan. Tak jauh dah dengan bulan Ramadan. Kita nak meraihkan bulan Ramadan pula. Jadi apabila Isra' dan Mi'raj, Allah telah memerintahkan kita satu perintah. Siapa yang tahu? Perintah apa? Solat. Dengar baik-baik. Baik. Peristiwa Isra' dan Mi'raj kita boleh disebut sebelumnya adalah satu hari yang dipanggil Amul Husnun. Jadi cerita Amul Husnun ni saya tak mau cerita. Saya nak bagi pada ahli panel kita cerita. Apa dia itu Amul Husnun? Jadi saya serahkan kepada ahli panel kita untuk menjelaskan, untuk memberi kupasan, memberi ulasan, untuk menyatakan apa dia yang dimaksudkan dengan Amul Husnun. Dipersilakan Cak saya ni. Terima kasih kepada Ustaz Fauzan selaku moderator pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min fadhili rahmatika ya arhamar rahimin. Yang berusaha Cikgu Badrul Idris bin Bahir turun penolong kanan 1, yang berusaha barisan Adibatan Puasa program Isra' dan Mi'raj, sahabat saya Ustaz Zaini selaku ahli panel, dan guru-guru serta anak-anak
Ustaz Bidung yang dikasihi sekalian. Pagi ini rasa seram-seru Ustaz Fazal. Walaupun panas baru pecah tapi kita sejuk ni. Sejuk. Kamu sejuk tak? Sejuk lah. Kalau kamu sejuk, kamu berpeluk tebuh. Duduk berpeluk tubuh dulu ni. Mulut jangan sembang. Ini apa yang akan diceritakan pada pagi ini, apa yang kita akan sembang forum pada pagi ini. Jadi murid-murid ataupun anak-anak yang dikasihi sekalian, sebagaimana Ustaz Fauzan tadi cerita, hari ini kita maklum dah, iaitu program ataupun majlis sambutan Al-Isra' wal-Mi'raj. Isra' dan Mi'raj. Jadi sebelum Ustaz nak kupas ataupun nak jawab kepada soalan yang ditanya oleh Ustaz Fauzan tadi, jadi intro dia, Isra' dan Mi'raj ini adalah merupakan apa? Apa yang kamu faham tentang Isra' dan Mi'raj ini? Okey, Isra' dan Mi'raj ini ialah perjalanan Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Isra' itu iaitu Nabi dibawa berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian daripada Masjidil Aqsa di mana? Di Palestin. Daripada Masjidil Aqsa dibawa naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala melepasi langit yang ketujuh yang disebut sebagai Sidratul Muntaha ataupun disebut sebagai Mustawa. Itu dikatakan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ini adalah merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadiah adalah satu bentuk hadiah yang Allah taala bagi kepada Nabi, iaitu Allah taala perintahkan malaikat Jibril bawa Nabi pergi berjalan. Kamu bila mak ayah kamu bawa pergi berjalan, kamu rasa lagu mana? Seronok tak seronok? Seronok lah bila pergi berjalan kan? Bila pergi berjalan, kita boleh melihat tempat orang. Bila pergi berjalan, kita dapat melihat macam-macam perkara. Jauh perjalanan, luas pemandangan, banyak pengalaman. Okey. Dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj ini yang dikatakan hadiah Allah Taala bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kerana beberapa sebab. Ni Ustaz nak pergi kepada soalan yang Ustaz Fauzan tanya. Sebabnya Allah Taala nak menggembirakan hati Nabi. Allah Taala nak menggembirakan hati Nabi. Sebab kita naluri ataupun fitrah kita, bila kita pergi berjalan, kita merasa seronok. Sebab itu bila waktu cuti, kita akan tanya ayah kita, ayah, cuti ini kita nak pergi melancong kat mana? Ayah, cuti ini kita nak pergi berjalan kat mana? Ayah kita, cuti ini kita nak pergi Terengganu, cuti ini kita nak pergi Melaka. Seronoknya kita dengan tempat-tempat tersebut. Jadi fitrah kita, bila dibawa berjalan, kita akan seronok. Hadiah yang Allah Ta'ala nak bagi kepada Nabi Muhammad ini, iaitu perjalanan Al-Isra' dan Mi'raj ini, adalah kerana pada ketika itu Nabi SAW berada dalam keadaan duka cita. Nabi berada dalam keadaan duka cita, yang Ustaz Fauzan sebut tadi ini sebagai Amul Huzni, iaitu tahun duka cita. Tahun duka cita inilah berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kamu jangan keliru di antara Amul Huzni dengan Amul Fil. Amul Fil disebut sebagai tahun gajah. Tahun gajah, apakah peristiwa yang berlaku pada tahun gajah? Ingat tak ingat? Tahun gajah kamu ingat tak? Apa peristiwa yang berlaku pada tahun gajah? Ya, bagus. Kelahiran Nabi SAW. Kelahiran Nabi ataupun kita sambut Maulidur Rasul, itu adalah tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra' dan Mi'raj berlaku pada tahun Amul Huzni, iaitu tahun kesedihan.
Tahun kelahiran disebut sebagai tahun gajah kerana pada tahun tersebut berlakunya serangan daripada tentera bergajah untuk meruntuhkan Kaabah. Tetapi dengan kemuliaan Kaabah, dengan kemuliaan baginda Nabi yang akan lahir pada tahun tersebut, Allah Ta'ala hancurkan tentera Kaabah, tentera bergajah. Allah Ta'ala hancurkan tentera bergajah sebagaimana yang disebut di dalam surah Al-Fil. Amul Huzni, tahun kesedihan. Tahun kesedihan adalah kerana pada tahun tersebut Nabi Muhammad SAW ditimpa dengan ujian yang bertubi-tubi. Nabi SAW pada ketika itu telah dipulau oleh penduduk Makkah. Dipulau oleh penduduk Makkah. Dipulau bermaksud diputuskan hubungan dalam kemasyarakatan. Segala aktiviti masyarakat dalam ketika itu telah terputus. Urusan jual beli tidak berlaku dengan Nabi Muhammad dan umat Islam. Nabi Muhammad di pulau. Kalau mereka nampak Nabi Muhammad dan umat Islam yang berkeliaran, yang keluar daripada kawasan rumah, mereka akan tangkap. Sebarang urusan dengan Nabi Muhammad dan umat Islam pada waktu itu dibekukan. Itu maksudnya di pulau. Oleh kerana Nabi Muhammad berada dalam keadaan tersebut, tiba-tiba Allah Ta'ala uji lagi. Uji dengan apa? Iaitu dengan kematian bapa saudaranya Abu Talib. Abu Talib selepas Datuk Nabi yang bernama Abdul Muttalib meninggal dunia, urusan menjaga Nabi Muhammad diambil alih oleh bapa saudaranya Abu Talib. Abu Talib ni anak dia ramai. Abu Talib ni ada anak 12 orang. Tetapi selepas datuknya Abu Talib meninggal dunia, dan datuknya tu datuk siapa? Datuk Nabi, bapa kepada Abu Talib. Jadi apabila Abdul Muttalib meninggal dunia, Abu Talib ambil Nabi belah. Jaga Nabi ni lebih daripada anak sendiri. Anak Abu Talib ada 12 orang, tapi yang 12 orang tu Abu Talib tak jaga sebagaimana Abu Talib jaga Nabi Muhammad. Jaga dari segi pakaian, jaga dari segi makan, jaga sungguh. Jaga sungguh sehingga kan Abu Talib bawa Nabi Muhammad ini pergi ke Syam untuk berniaga, untuk berdagang barang dagangan. Dibawanya Nabi Muhammad bersama dengan Abu Talib. Kerana apa? Kalau tinggal di rumah takut jadi apa-apa sekali lagi, dia menyesal tak sudah. Lalu dibawa pergi ke mana sahaja. Tiba-tiba Abu Talib yang merupakan bapa saudara Nabi ini seorang yang dihormati dalam masyarakat Arab, seorang yang banyak membantu Nabi, yang memberi sokongan kepada Nabi apabila Nabi diangkat menjadi Rasul. Tiba-tiba hari itu bapa saudaranya telah dipanggil menghadap Allah, iaitu telah meninggal dunia. Apabila bapa saudara Nabi meninggal dunia, Nabi berada dalam keadaan kesedihan, sedih. Orang yang dia kasih, orang yang dia cinta, tiba-tiba pergi menghadap Ilahi. Itu kesedihan yang pertama. Sedang tak berapa bulan, isteri Nabi pula meninggal dunia, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Isteri Nabi ini yang Nabi sangat kasih, yang Nabi sangat cinta, kerana pengorbanan Sayyidatina Khadijah kepada Nabi ini cukup besar. Sayyidatina Khadijah ini sebelum menjadi isteri Nabi adalah merupakan seorang pembesar, seorang bangsawan, seorang ahli perniagaan, seorang yang kaya raya. Bagaimana terpikatnya Sayyidatina Khadijah dengan Nabi? Karena dia telah mengamanahkan kepada Nabi untuk membawa barang dagangan pergi berniaga. Di atas kejujuran Nabi Muhammad, akhirnya dia terpikat dengan akhlak Nabi. Lalu dia pun merisik, bertanya khabar, lalu menghantar rombongan meminang Nabi terbalik.
Selalu orang lelaki hantar rombongan pergi membina orang perempuan. Tetapi yang berlaku kepada Sayyidatina Khadijah dengan Nabi Muhammad, Sayyidatina Khadijah yang hantar rombongan pergi membina Rasulullah. Kerana apa? Kerana terpikat dengan akhlak Rasulullah. Jadi Siti Khadijah yang merupakan isteri Nabi ini yang kamu tahu ramai tak? Tapi ramai isteri Nabi itu selepas meninggalnya Siti Khadijah. Sewaktu Nabi bersama dengan Siti Khadijah, Nabi tak kahwin. Nabi kekal bersama dengan Siti Khadijah sehingga Siti Khadijah wafat, meninggal dunia, barulah Rasulullah berkahwin dengan isteri-isterinya yang lain. Jadi betapa kasihnya Rasulullah kepada Sayyidatina Khadijah, kerana besarnya pengorbanan Sayyidatina Khadijah kepada Rasulullah, terutamanya dalam agama Islam. Daripada orang yang kaya, daripada orang yang ada nama, daripada orang yang bangsawan, akhirnya ditinggalkan semua itu. Segala kekayaan yang ada telah diinfakkan kepada Rasulullah untuk agama. Biar namanya daripada seorang yang bangsawan menjadi orang yang rendah. Biar asalnya orang yang kaya, tapi akhirnya menjadi orang yang tidak mempunyai apa-apa. Dan yang paling terkesan sekali, sehingga Sayyidatina Khadijah berkata, "Ya Rasulullah, sudah banyak yang aku bagi kepada perjuangan Islam, sehingga tidak ada apa lagi pada diri aku ni. Tak ada apa dah. Dan kalaulah aku mati, sekiranya tulang belulang aku ini boleh dijual beli, diinfakkan duit tersebut untuk perjuangan agama Islam, maka engkau juallah tulang belulang aku ini, ya Rasulullah." Hebat. Sampaikan bila mati pun sanggup nak. Kalau tulang-tulang itu boleh dijadikan nilai untuk dijadikan infak dalam perjuangan Rasulullah, dia kata kepada Rasulullah, ambillah tulang tu jual. Ambil tulang tu jual. Gunakan duit itu untuk perjuangan Islam. Tu hebatnya Sayyidatina Khadijah. Tiba-tiba orang yang banyak berkorban kepada Nabi meninggal juga pada tahun tersebut. Akhirnya Rasulullah ditimpa lagi satu musibah, iaitu kehilangan orang yang kedua. Berapa minit Ustaz? Tajuk ni. Ustaz Demi kata, tajuk sejam pun tak apa. Kena kat dia. Kena kat dia. Dia baru satu soalan. Kalau kena 3 soalan, mengelok balik tengah hari tak lagi. Pakai tak rehat lah kamu. Boleh tak Ustaz cerita? Tak apa. Okey. Sambung balik yang Amul Huzni tadi ni. Dah 2 dah. Dua dah Rasulullah kehilangan orang yang tersayang. Akhirnya Rasulullah membawa diri bersama dengan anak angkatnya Zaid ibn Harisah. Rasulullah dengan Zaid ni pergi bermusafir, pergi ke sebuah negeri yang bernama Taif. Pergi ke Taif hajaknya untuk mendapatkan pertolongan dan dalam masa yang sama untuk menyebarkan dakwah Islam. Kerana dengar-dengar katanya di Taif itu ada adik-beradik. Ada adik-beradik sebelah Sayyidatina Khadijah. Kurang-kurang bila Rasulullah pergi ke Taif, adik-beradik ini dia boleh tolong. Tapi apakah daya apabila Rasulullah pergi ke Taif, penduduk Taif tak menerima kehadiran Nabi. Mereka lihat Nabi datang, lalu mereka tidak menerima kehadiran Nabi. Bahkan bukan setakat mereka tak terima, mereka arahkan pula penduduk Taif untuk menghalau Nabi. Mereka arahkan kanak-kanak untuk melemparkan Nabi dengan batu, sehingga batu yang dilemparkan itu terkena kepada tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya tubuh Nabi yang bersih daripada darah terkena dengan bandingan batu tersebut. Tubuh Nabi jadi berdarah luka
dan darah luka yang mengalir daripada luka tersebut, darahnya menitik sampai ke tanah bumi Taif. Iaitu satu perkara yang sangat mendukacitakan. Bagaimana Nabi seorang yang mulia, bagaimana Nabi seorang yang agung di sisi Allah, bagaimana Nabi sebagai seorang yang sangat kita perlu kasihi, tiba-tiba tubuhnya telah dilukakan oleh penduduk Taif. Akhirnya Nabi patah balik sambil duduk rehat di satu tempat yang tak jauh daripada kampung Taif tu, sehingga akan datang dua malaikat berkata, "Ya Rasulullah, kami ni malaikat yang duk jaga bukit ni. Kami nampak apa yang penduduk Taif ni buat kepada kamu Rasulullah. Kalau kamu nak, kami nak angkat dua bukit yang ada di Taif ini, hempak penduduk Taif." Ibarat kata angkat gunung Jerai, hempak Bidung. Apa berlaku? Terpenyek habis penduduk Bidung. Kali-kali dengan hampa, kali-kali dengan ustaz, terpenyek habis. Tapi Rasulullah kata kepada malaikat, jangan. Rasulullah menerima perbuatan yang zalim itu dengan membalasnya dengan kasih sayang. Malaikat nak hempak penduduk Taif, Rasulullah kata jangan. Barangkali ada yang di antara keturunan penduduk Taif ini nanti akan beriman kepada Allah. Kerana apa? Kerana mereka belum mendengar tentang Islam. Mereka tak dengar lagi tentang dakwah Islam, jadi mereka tak tahu. Jadi jangan menghukum mereka terlebih awal. Nanti bila mereka dengar tentang Islam, barangkali di antara mereka yang akan beriman dan lahirlah keturunan daripada penduduk Taif ini manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya hari ini seluruh penduduk dunia termasuk bumi Taif, penduduknya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, itu sahabat sikit tentang Amul Huzni. Kerana apa dinamakan Amul Huzni? Kerana kesedihan yang menimpa Nabi SAW. Wallahu a'lam. Alhamdulillah atas penjelasan daripada ahli panel kita yang pertama, Ustaz Zahiri, yang agak mantap, menarik. Jadi anda boleh faham maksud Amul Huzni. Saya sebut tadi salah Ustaz. Ustaz tadi kata wajah pula. Apa dia pula? Jadi itulah kronologi berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Amul Huzni ialah tahun duka cita. Tadi Ustaz dah sebut 3 nama yang utama di situ. Pertama sekali Siti Khadijah, yang kedua Abu Talib, yang keempat yang ketiga ialah Nabi Muhammad. Saat lagi ada cerita, kita nak tanya siapa di antara mereka bertiga ni? Ada Ustaz menyebut tentang ada 2 yang Ustaz Suhaili sebut tadi. Pertama sekali ialah berkaitan dengan mustawa. Jadi panggil Ustaz Suhaili boleh jelaskan sikit lagi kot mustawa tu apa? Dia mustawa Ustaz Jadi kita nak bagi kepada ahli panel kita yang kedua, Ustaz Zaini, berdebar. Jadi Ustaz Zaini ni dia canggih sikit. Dia guna AI. Kita bagi ruang dan pendapatan dia lah daripada AI. Kita tengok apa yang dimaksud dengan soalan dia. Saya nak tanya lah. Dah ada Ustaz? Ustaz tadi dari semalam lagi dia bagi soalan kat saya.
Sadat. Okey. Isra dan Mi'raj dua kalimah dalam bahasa Arab. Jadi kita minta Ustaz Zaini menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan Isra dan Mi'raj. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Terima kasih ucapkan yang berbahagia Tuan Moderator Ustaz Fauzan dan berusaha Encik Badrul Israel bin Baharim, Belong Kanan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Bidung, seluruhnya rakan-rakan guru, rakan-rakan guru praktikum PPM, seterusnya anak didik yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum. Okey, boleh tengok pandang depan saya. Pandang depan saya. Okey, tadi kamu dengar kan? Kamu dengar saja, kamu tak tengok. Allah Ustaz nak kamu dengar dan kamu tengok. Okey? Ustaz nak, kita nak bincang soalan Ustaz Fauzan tadi. Kita nak tengok slide. Sambil-sambil kamu dengar, kamu tengok dekat skrin TV tu. Boleh nampak? Kau tak nampak? Ada dia tulis apa? Dia tulis apa? Baca tengok. Baik. Isra dan Mi'raj. Sebelum kita nak tahu apa itu Isra dan Mi'raj, sebahagiannya pendahuluannya, intronya telah dijelaskan panjang lebar oleh Ustaz Suhairi tadi berkaitan dengan Amul Huzni, berkaitan dengan tahun duka cita. Maka Allah hadiahkan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu apa? Sekali kita tengok. Wajib tak kita percaya dengan perkara-perkara Isra Mi'raj ni? Wajib? Wajib ke tak? Wajib. Dia salah satu daripada perkara-perkara ghaib yang wajib kita umat Islam kena percaya. Kalau tak percaya, terbatal iman kita. Baik. Seterusnya kita tengok dari mana yang nak kata Isra Mi'raj tu ada. Okey, sama-sama kamu tengok di slide di TV tu. Kita baca ayat Quran ni sama-sama, boleh? Boleh ke tak boleh? Dok sembang ni Ustaz kata tengok di depan. Dia tengok kawan dia juga. Tak payah tengok kawan dia. Ustaz nak tengok mata kamu tengok kat atas. Dekat slide, dekat TV ni. Jangan tengok kawan kamu. Okey, ikut Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat daripada surah Al-Isra, ayat yang mula-mula sekali. Ini dalilnya adanya perkara Isra dan Mi'raj. Dan kita baca maksudnya. Next.
Kat bawah slide kat bawah. Okey. Cuba baca. Ustaz nak dengar. Beramai-ramai yang maksud di bawah tu Maha Suci Allah. 1, 2 mula. Okey, dalam tu dah terjawab soalan Ustaz Fauzan tadi, apa maksud Isra'? Ada dua perkataan kan? Tengok sini. Sekali bawa tengok kat sana. Isra', apa dia Isra'? Perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Isra'. Ingat yang pertama. Faham? Ulang balik, apa maksud Isra'? Perjalanan. Perjalanan siapa? Nabi Muhammad. Bersama siapa? Malaikat Jibril dan malaikat Israel. Menaiki apa? Menaiki borak. Nanti kita cerita pula borak itu apa. Kenderaan Nabi. Dari mana? Dari Mekah ke Palestin di Masjidil Aqsa. Itu Isra'. Mi'raj pula perjalanan Nabi daripada Masjidil Aqsa naik ke langit. Naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Mi'raj. Isra' jalan di atas bumi. Mi'raj naik ke langit, naik ke Sidratul Muntaha. Okey, next. Baik, yang kita cerita Isra' Mi'raj tadi, ianya merupakan peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam. Bila tu dia berlaku? Pada hari Isnin. Tengok ni, ambil betul-betul, dengar betul-betul, ingat betul-betul. Nanti ada soalan kuis, ada hadiah. Siapa dapat jawab, dapat hadiah nanti selepas habis forum ni. Okey, jadi kamu baca, ingat dalam kepala otak kamu, elok-elok. Boleh? Bila berlaku Isra' Mi'raj ni? Pada hari Isnin 27 Rejab tahun ke 11 Nabi dilantik menjadi Rasul, bersamaan dengan 621 Masehi. Masa tu usia Nabi berapa tahun? 52 tahun. Boleh ingat tak? Sekali soalan kedua, slide ni dah tak ada dah. Sebab tu Ustaz suruh kamu tengok. Tengok dan ingat. Baik. Isra' Mi'raj ni berlaku kira-kira setengah tahun sebelum hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah, berlaku dulu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okay, next. Tak apa dengar lah. Baik, tengok ni. Okey. Nampak dah gambar tu? Gambar apa tu? Itulah Masjidil Haram. Dan sebelahnya Masjidil Aqsa yang Nabi pergi tu. Isra' tu. Gambar tu gambar sekarang lah. Gambar Masjid
yang ada di Mekah sekarang. Dulu masa zaman Nabi dulu tak ada masjid macam ni. Faham? Yang sebelahnya Masjidil Aqsa yang terletak di Palestin. Okey, next. Okey, kenapa berlaku? Tadi dah diberitahu oleh Ustaz Suhairi. Panjang lebar tadi diceritakan oleh Ustaz Suhairi. Jadi Ustaz nak berpandukan pada slide saja supaya tak melencong jauh sangat. Sebab banyak lagi perkara yang kita nak cerita dalam perkara dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ni. Ada banyak, kalau nak sembang hari ni tak habis. Okey, sebab peristiwa tu berlaku banyak perkara dalam satu malam tu. Baik. Mengapa berlaku? Pertama, mukjizat Rasul. Perkara ni berlaku tak kepada manusia lain? Tidak. Mukjizat, apa dia mukjizat? Perkara luar biasa yang berlaku, yang takkan berlaku kepada orang lain. Kalau kamu fikir nak bergerak, dulu zaman dulu orang naik unta, kuda, tak ada jet, tak ada kapal terbang, betul? Nabi bergerak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dulu masa tu orang ambil masa 2 bulan baru nak sampai. Sebab apa? Jauh. Dia naik apa? Jalan raya tak ada. Dia naik unta. Jalanan jauh. Tapi Nabi bersama borak malaikat Jibril menaiki borak hanya mengambil masa sebahagian malam, separuh malam saja, tak sampai pun 1 hari. Laju tak laju? Laju tak? Laju. Sebab itu ia perkara mukjizat, perkara gaib, perkara yang mustahil berlaku kepada orang-orang biasa macam kita. Okey? Baik, yang kedua, tadi yang Ustaz Suhairi cerita tadi, untuk menghiburkan hati Nabi apabila berlaku perkara-perkara yang menduka citakan Nabi. Nabi tidak diterima di Taif, dicederakan, kemudian meninggalnya bapa saudara Nabi. Siapa bapa saudara Nabi yang meninggal? Abu Talib. Kemudian meninggal lagi istrinya yang tercinta, siapa dia? Siti Khadijah. Banyak berlaku pada tahun itu perkara yang menduka citakan Nabi. Sebab itu Allah hadiahkan dengan Isra' Mi'raj. Kemudian yang ketiga, untuk memaparkan kekuasaan Allah. Allah boleh buat. Allah boleh buat apa sahaja. Allah nak angkat seorang tu naik ke langit ke-7. Boleh ke tak boleh? Boleh. Allah nak jalankan kita keliling dunia pada satu saat. Boleh tak boleh? Boleh. Dengan kehendak Allah, dengan kudrat dan iradah Allah. Semua perkara yang mustahil bagi kita boleh berlaku, tidak mustahil bagi Allah. Sebab Allah Maha berkehendak. Apa yang dia nak, semua akan tercapai. Tak macam kita nak, belum tentu tercapai hajat kita. Baik, yang keempat, bila berlaku Isra' dan Mi'raj, perkara penting dalam situ, dalam peristiwa Isra' Mi'raj yang kita amalkan sampai hari ini, apa dia? Yang keempat tu baca. Ulang sekali lagi, 2 orang dia baca. Menerima perintah salat. Allah terima perintah salat ini direct daripada Allah. Kalau yang lain perintah untuk puasa, contohnya malaikat Jibril akan menurunkan ayat Quran yang berkaitan dengan puasa, turun
sampaikan kepada Nabi. Nabi terima wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril. Malaikat apa yang menyampaikan wahyu? Malaikat Jibril. Tapi untuk ibadah solat tidak ada perantaraan malaikat Jibril. Nabi naik lepas pada langit yang ketujuh, bertemu Allah di Sidratul Muntaha, menerima sendiri kefarduan solat. Kefarduan solat Allah beri kepada Nabi berapa puluh waktu? Berapa waktu? Sebenarnya mula-mulanya Allah bagi 50 waktu solat. 50 waktu. Sekarang tinggal berapa? 5 buat tak tadi? 5 buat penuh dah. Subuh tadi solat tak? Siapa yang solat subuh tadi angkat tangan? Ramai lagi tak angkat. Jatuh tangan. Siapa yang solat Isya semalam angkat tangan? Jatuh tangan. Ramai lagi yang tak angkat. Siapa yang solat Maghrib semalam angkat tangan? Ramai lagi tak angkat. Jatuh tangan. Dia tak dengar ke, dia tak faham ke, memang dia jujur dia tak solat, dia tak angkat. Kalau jujur bagus. Yang 5 tu pun kita tak mampu nak solat, apatah lagi kalau 50 waktu sehari semalam. Itu kita akan cerita nanti dalam perjalanan Nabi Mi'raj daripada Masjidil Aqsa naik ke langit dan bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Next. Pada malam berlakunya peristiwa Isra. Tengok depan. Baca, cuba baca. Yang pertama dulu. Okey, stop dulu. Okey, pada malam 27 bulan apa tadi? 27 Rejab, hari apa tadi? Berlaku masa Nabi tidur bersama bapa saudara dia Hamzah dan Ja'far. Pada malam tu, baca yang kedua, didatangi. Okey, malaikat apa yang main? Jibril dan Mikail. Apa yang Jibril Mikail buat? Apa dia bawa pergi dekat telaga Zam-Zam, dia buat apa? Dada Nabi dibedah pada kali yang kedua. Allah belah dada Nabi. Kali pertama dada Nabi dibelah pada ketika usia dia 4 tahun. Ini kali yang kedua. Pada usia berapa ni? Yang ni berapa? 52. Yang pertama Ustaz kata dada Nabi dibelah pada usia Nabi berapa? 4 tahun, masa dia dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Pertama kali dada Nabi dibedah. Apa yang dibuat selain dibedah? Dibersihkan hati dan dimasukkan apa? Baca, ini penting. Belakang tu tak tengok. Belakang tengok dan baca. Perkara pertama yang dimasukkan dalam dada Nabi apa dia? Ilmu. Yang kedua, iman. Ketiga, iman. 3 benda tu dimasukkan ke dalam hati Nabi. Kemudian dan ditutup, dijahit balik dada Nabi tu.
kemudian dicop kenabian pada belakangnya. Belakang Nabi ada tulis Khatimun Nubuwah. Apa maksudnya? Nabi yang terakhir. Okey, next. Dengar elok, tengok elok. Saya ada soalan nak ditanya. Baik, iktibarnya untuk membuang sifat buruk dari hati kita. Okey, next. Ini cerita tadi tentang perjalanan Nabi. Dari mana? Dari Mekah. Hendak ke mana? Ke Palestin. Menaiki apa yang saya sebut tadi? Menaiki Burak. Burak ini ialah binatang di syurga yang luar biasa. Luar biasa bentuknya, luar biasa laju dia. Digambarkan oleh para ulama apabila Burak ini berjalan, bila dia naik bukit, kaki belakangnya dia jadi panjang, kaki depannya pendek. Sebab apa? Bila naik bukit, kalau sama panjang, dia naik itu, sengit betul tak? Tapi bila kaki belakangnya panjang, belakang dia jadi rata. Nabi duduk atas belakang dia pun selesa, rata, tak cunggih. Bila dia turun bukit, kaki depan dia pula jadi panjang. Jadi Nabi tak ketemu lah. Dia akan duduk rata macam tu. Duduk macam duduk atas sofa dia saja. Sedap dia duduk kan. Kemudian dia laju. Dia bergerak laju daripada jet. Sebab dia haiwan yang dicipta daripada cahaya, dia kelajuan cahaya. Okey? Baik. Next. Baik, masa Nabi Isra. Tengok depan, Nabi singgah di mana? Kota Yasrib. Yasrib itu di mana? Yasrib nama lama bagi Madinah. Okey, dulu Madinah namanya Yasrib. Kemudian Nabi singgah di Madian. Lagi baca nombor 3, singgah di mana? Kemudian singgah di mana nombor 4? Kelima singgah di mana? Sampailah di Baitul Maqdis. Baik, di semua tempat yang Nabi singgah tadi, Nabi buat apa? Nabi buat apa? Nabi salat sunat 2 rakaat. Setiap tempat Nabi singgah tadi, Nabi salat sunat 2 rakaat. Okey, saya rasa sampai situ dulu pun. Sebab ni gambaran dah masuk tajuk lain. Soalan Ustaz Fauzan tadi, dia suruh jelaskan apa maksud Isra', apa maksud Mi'raj lah. Saya suruh ulang balik apa maksud Isra'. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa naik ke melepasi langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Allah. Okey, sampai situ dulu Ustaz Fauzan. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Zaini yang telah mengupas pengertian Isra dan Mi'raj. Baik. Baik, sebelum kita meneruskan pusingan yang seterusnya,
Saya ada soalan nak tanya. Soalan yang pertama, siapa jawab dapat hadiah. Nak ke tak nak? Okey. Kalau nak, pasang telinga elok-elok. Ustazah nak tanya soalan. Okey, soalan yang mudah dan senang saja. Tapi mudah bagi orang yang faham dan mendengar tadi. Soalannya, siapakah Nabi? Belum habis soalan. Siapakah Nabi yang mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj? Tak pada Ustaz saya ni nak pilih ni banyak sangat. Arif. Ulangan soalan. Siapakah Nabi yang mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Betul.